Anda telah melakukan segalanya. Anda menulis matlamat anda membuat papan visi, anda mengamalkan visualisasi setiap pagi. Anda cuba untuk berfikir positif, mengulangi afirmasi sehinggakan ia terasa seperti satu rutin. Namun, realiti yang anda idamkan itu masih terasa jauh, masih berada di luar jangkauan. Anda mungkin mula bertanya, apa yang saya terlepas pandang? Adakah ajaran manifestasi yang popular ini tidak lengkap? Jawapannya adalah ya. Ia tidak lengkap. Terdapat satu langkah kritikal yang sering diabaikan, satu proses penting yang menjadi jambatan antara dunia potensi dan dunia fizikal. Langkah yang hilang ini bukanlah tentang mencuba dengan lebih gigih atau berfikir dengan lebih positif. Ia adalah tentang memahami satu mekanisme asas alam semesta. Langkah yang hilang itu ialah proses keruntuhan. Kebanyakan ajaran hanya memfokuskan pada niat, pada menghantar keinginan anda ke alam semesta. Tetapi mereka gagal menjelaskan bagaimana keinginan itu, yang wujud sebagai satu potensi dalam lautan tenaga yang tidak terhingga, benar-benar menjadi realiti yang boleh anda sentuh, rasa dan alami. Di sinilah sains kuantum memberikan pencerahan yang luar biasa. Dalam dunia kuantum, sebelum sesuatu diperhatikan, ia wujud dalam keadaan superposisi, iaitu satu keadaan di mana semua kemungkinan wujud serentak sebagai gelombang kebarangkalian. Hanya apabila pemerhati membuat pengukuran atau memerhati, barulah gelombang kebarangkalian ini runtuh menjadi satu zarah, satu realiti yang pasti. Ini dikenali sebagai kesan pemerhati. Anda sebagai kesedaran adalah pemerhati yang menyebabkan keruntuhan ini berlaku dalam hidup anda setiap saat. Masalahnya ialah anda telah melakukan keruntuhan ini secara tidak sedar sepanjang hidup anda, berdasarkan program-program lama, kepercayaan terhad dan keadaan emosi yang sudah sebati dengan diri anda. Jadi, bagaimana kita boleh mengarahkan proses keruntuhan ini secara sedar? Jawapannya terletak pada satu perkataan, peribadi. Keadaan peribadi anda, iaitu gabungan identiti, emosi dan sistem saraf anda, adalah mekanisme yang mengarahkan keruntuhan. Keinginan anda untuk kesihatan yang lebih baik, kekayaan atau hubungan yang memuaskan sudah pun wujud sebagai potensi dalam medan kuantum. Tetapi medan itu tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahukan. Ia bertindak balas kepada siapa diri anda pada tahap tenaga. Jika anda memvisualisasikan kekayaan, tetapi pada masa yang sama tubuh anda sentiasa berada dalam keadaan bimbang dan takut tentang kekurangan, anda sedang menghantar isyarat yang bercanggah. Keadaan peribadi anda yang dominan, iaitu keadaan kekurangan, adalah isyarat yang lebih kuat. Oleh itu, anda secara tidak sengaja akan terus meruntuhkan versi realiti yang sepadan dengan kekurangan. Tidak kira betapa kuatnya anda berhasrat sebaliknya. Ini bukan hukuman, ini adalah fizik. Alam semesta tidak memberi anda apa yang anda mahu. Ia memberi anda cerminan diri anda. Untuk mengubah realiti luaran anda mesti terlebih dahulu mengubah keadaan dalaman anda. Anda mesti menjadi orang yang sudah memiliki apa yang anda inginkan sebelum bukti fizikalnya muncul. Proses ini memerlukan anjakan daripada sekadar berfikir tentang realiti baru kepada merasainya di dalam tubuh anda, sehingga ia menjadi keadaan peribadi anda yang dominan. Anda perlu mengubah tanda tangan tenaga anda. Perubahan ini bermula dengan memahami cabaran terbesar, minda separa sedar anda. Pakar neurosains mengesahkan bahawa sekitar 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian anda dikendalikan oleh program-program yang tersimpan dalam minda separa sedar. Program-program ini dibentuk sejak kecil melalui pengalaman, terutamanya yang mempunyai khas emosi yang kuat. Jika anda berulang kali mengalami perasaan tidak cukup baik, takut akan kegagalan atau bimbang tentang wang,
Pengalaman-pengalaman ini telah membentuk laluan neural dalam otak anda dan memprogramkan sistem saraf autonomi anda untuk sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga atau bertahan. Inilah sebabnya mengapa perubahan terasa begitu sukar. Anda mungkin secara sedar memutuskan untuk menjadi seorang yang yakin dan berjaya. Tetapi 95% daripada diri anda masih menjalankan program lama yang mengatakan anda tidak layak atau ia mustahil. Identiti anda terperangkap dalam masa lalu. Oleh itu, manifestasi yang sebenar bukanlah tentang menarik sesuatu dari luar. Ia adalah tentang menulis semula program dalaman anda. Anda perlu memecahkan kitaran berfikir dan merasa yang sama setiap hari. Anda perlu mengajar tubuh anda secara emosi bagaimana rasanya realiti masa depan yang anda inginkan itu. Ini melampaui pemikiran positif. Ia adalah proses penyesuaian semula biologi. Anda mesti menjadi tuan kepada persekitaran dalaman anda, tanpa mengira apa yang berlaku di persekitaran luaran. Inilah kerja sebenar. Inilah anjakan daripada menjadi mangsa keadaan kepada menjadi pencipta realiti anda. Bagaimana anda boleh memulakan proses penyesuaian semula ini? Ia bermula dengan mengatur semula sistem operasi asas tubuh anda, sistem saraf. Langkah pertama dan paling berkuasa ialah melalui pernafasan koheren. Apabila anda bernafas secara perlahan, dalam dan berirama, contohnya menarik nafas selama 5 saat dan menghembus nafas selama 5 saat, anda menghantar isyarat keselamatan kepada otak anda melalui saraf vagus. Ini mengalihkan sistem saraf anda daripada mod pertahanan simpatetik kepada mod rehat dan pemulihan parasimpatetik. Dalam keadaan ini, jantung anda mula berdegup dalam corak yang koheren, mewujudkan keselarasan antara jantung dan otak. Keadaan koheren ini adalah keadaan optimum untuk penyembuhan dan penciptaan. Ia mengurangkan hormon stres seperti kortizol dan membolehkan anda mengakses keadaan otak yang lebih kreatif dan intuitif. Lakukan ini selama beberapa minit setiap hari. Jadikan ia amalan asas anda. Setelah anda berada dalam keadaan koheren, langkah seterusnya ialah menggunakan imajinasi anda bukan sebagai angan-angan, tetapi sebagai latihan. Neuroscience telah menunjukkan bahawa otak tidak dapat membezakan antara pengalaman sebenar dan pengalaman yang dibayangkan dengan jelas. Apabila anda membayangkan realiti masa depan anda dengan semua deria anda mula mengaktifkan dan menyambungkan litar-litar neural baru seolah-olah peristiwa itu sudah berlaku. Tetapi kuncinya bukan hanya melihatnya, anda mesti merasainya. Anda mesti menjana emosi yang tinggi seperti kegembiraan, kesyukuran atau kebebasan yang akan anda rasai apabila keinginan anda menjadi kenyataan. Emosi inilah yang merupakan cas kimia dan elektrik yang mula menulis semula program dalam tubuh anda. Dengan mengamalkan perasaan ini berulang kali, anda mengajar tubuh anda untuk mengingati masa depan. Anda memasang perkakasan neurologi yang diperlukan untuk realiti baru anda sebelum ia berlaku. Mekanisme di sebalik keruntuhan ini ialah keselarasan atau koheren. Apabila pemikiran anda selaras dengan perasaan anda dan perasaan anda selaras dengan tindakan anda akan menghasilkan satu isyarat elektromagnet yang sangat kuat dan jelas. Fikiran anda menghantar isyarat elektrik dan perasaan anda menghasilkan medan magnet. Bersama-sama, ia membentuk tanda tangan elektromagnet yang unik, iaitu keadaan pribadi anda. Tanda tangan inilah yang anda siarkan ke medan kuantum setiap saat. Medan kuantum yang merupakan lautan tenaga dan maklumat yang menghubungkan segala-galanya, bertindak balas kepada isyarat yang koheren. Apabila anda sentiasa menyiarkan isyarat kekurangan, kebimbangan dan ketidaklayakan, medan itu akan mencerminkan kembali pengalaman-pengalaman yang sepadan dengan isyarat tersebut. Sebaliknya, apabila anda dapat mengekalkan keadaan
pribadi yang koheren dengan kegembiraan, kelimpahan dan kesyukuran tanpa mengira keadaan luaran anda menjadi seperti magnet yang kuat. Medan itu tidak mempunyai pilihan lain selain menyusun semula dirinya untuk mencerminkan realiti yang sepadan dengan tenaga baru anda. Cabarannya bukanlah untuk berhasrat dengan lebih kuat, tetapi untuk mengekalkan keadaan pribadi yang diingini itu dengan lebih lama dan lebih konsisten. Ia bukan tentang melakukan sesuatu sekali sekala, tetapi tentang menjadi sesuatu sepanjang masa. Ajaran kerohanian kuno sering merujuk kepada ini sebagai mengambil rasa hajat yang tertunai. Anda tidak meminta sesuatu. Anda menganggap keadaan di mana keinginan anda sudah pun menjadi kenyataan. Anda hidup dari penghujungnya. Apabila anda melakukan ini, anda tidak lagi mengejar realiti yang anda inginkan. Sebaliknya, realiti itu yang akan datang kepada anda. Anda meruntuhkan kemungkinan itu daripada medan kuantum dengan menjadi getaran yang sepadan dengannya. Epigenetik juga menyokong idea ini, menunjukkan bahawa persekitaran dalaman kita, terutamanya emosi dan persepsi kita, boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu, secara literal mengubah ekspresi biologi kita. Dengan mengubah keadaan peribadi anda bukan sahaja mengubah tenaga anda, tetapi anda juga mengubah badan anda pada tahap selular untuk menjadi orang yang anda ingin jadi. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan keadaan baru ini ke dalam kehidupan seharian anda? Jawapannya adalah melalui amalan mikro dan pengaturcaraan minda separa sedar. Jangan tunggu sehingga anda mempunyai masa 1 jam untuk meditasi. Sebaliknya, cari momen-momen kecil sepanjang hari untuk kembali kepada keadaan pribadi yang anda inginkan. Semasa anda berjalan ke kereta, ambil masa seminit untuk merasakan kesyukuran. Semasa anda menunggu giliran, lakukan beberapa pusingan pernafasan koheren. Semasa anda minum kopi, tanya diri anda, bagaimana orang yang saya ingin jadi akan menikmati saat ini. Amalan mikro ini mula membina momentum dan mengukuhkan laluan neural baru anda. Ia mengajar sistem saraf anda bahawa keadaan baru ini adalah keadaan lalai anda yang selamat dan biasa. Selain itu, manfaatkan keadaan otak yang paling mudah menerima pengaturcaraan. Sejurus sebelum anda tidur. Apabila anda mula mengantuk, gelombang otak anda beralih daripada beta, keadaan berjaga-jaga, kepada alfa dan kemudian theta. Keadaan theta adalah pintu masuk ke minda separa sedar. Daripada membawa kebimbangan dan masalah hari itu ke dalam tidur, gunakan masa ini untuk melatih keadaan pribadi masa depan anda. Baring, tutup mata anda dan rasakan bagaimana rasanya jika keinginan terbesar anda sudah pun menjadi kenyataan. Rasakan kegembiraan, kelegaan dan kesyukuran di dalam setiap sel tubuh anda. Tidurlah dalam keadaan itu. Apabila anda melakukannya, anda memprogramkan minda separa sedar anda sepanjang malam, membenarkannya mencari penyelesaian dan menyusun semula realiti anda semasa anda berehat. Apabila anda bangun, perkara pertama yang anda lakukan ialah kembali kepada perasaan itu sebelum anda memeriksa telefon atau memikirkan tentang senarai tugasan anda. Dengan memulakan hari anda dari keadaan ini, anda menetapkan nada tenaga untuk sepanjang hari. Fikirkan tentang ini. Adakah anda memulakan hari anda dengan memori masa lalu ataupun visi masa depan? Jawapan anda kepada soalan ini menentukan realiti yang anda cipta. Apabila anda mula mengamalkan ini, anda pasti akan menghadapi cabaran. Keraguan akan muncul. Ketakutan lama akan timbul. Fikiran kritis anda akan memberitahu anda bahawa ini semua tidak masuk akal. Ini adalah perkara biasa. Ini adalah program-program lama anda yang berjuang untuk terus hidup. Ia seperti sistem imun ego anda yang cuba menolak identiti baru. Kuncinya di sini bukanlah untuk melawan keraguan.
atau menekan ketakutan. Apabila anda melawannya, anda memberinya tenaga. Sebaliknya, perhatikan ia tanpa menghakimi. Lihat keraguan itu sebagai sisa-sisa program lama, seperti gemar dari masa lalu. Ucapkan terima kasih kepadanya kerana cuba melindungi anda dan kemudian dengan lembut, alihkan perhatian anda kembali kepada keadaan pribadi yang anda pilih. Tanya diri anda, apa yang akan saya rasakan sekarang jika saya adalah versi diri saya yang telah mencapai matlamat saya? Dan kemudian jana perasaan itu. Proses ini adalah tentang menjadi lebih committed kepada visi masa depan anda berbanding dengan memori masa lalu anda. Setiap kali anda memilih untuk kembali kepada keadaan pribadi yang baru, anda melemahkan sambungan neural yang lama dan menguatkan yang baru. Lama-kelamaan, keadaan baru ini akan mula terasa lebih biasa dan semula jadi daripada keadaan lama anda. Anda akan mula melihat bukti-bukti kecil atau segerak yang muncul dalam hidup anda. Ini adalah maklum balas daripada medan kuantum yang memberitahu anda bahawa isyarat anda diterima dan realiti sedang mula disusun semula. Raikan kemenangan-kemenangan kecil ini. Gunakannya sebagai bahan api untuk mengukuhkan kepercayaan anda. Kestabilan adalah kunci. Sesiapa sahaja boleh melakukannya selama 5 minit. Tetapi, bolehkah anda mengekalkan keadaan itu apabila anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas atau apabila anda menerima bil yang tidak dijangka? Di sinilah latihan sebenar berlaku. Setiap cabaran adalah peluang untuk anda membuktikan kepada diri sendiri siapa diri anda sebenarnya. Adakah anda akan kembali kepada program lama atau adakah anda akan berpegang teguh pada keadaan peribadi masa depan anda? Pilihan itu sentiasa milik anda. Kesimpulannya, manifestasi bukanlah satu tindakan yang anda lakukan sekali-sekala. Ia adalah proses berterusan untuk menjadi. Anda sentiasa meruntuhkan satu versi realiti yang mencerminkan keadaan pribadi anda yang dominan. Persoalannya bukan sama ada anda sedang mencipta atau tidak. Persoalannya ialah apa yang sedang anda cipta. Adakah anda mencipta berdasarkan program-program masa lalu ataupun adakah anda mencipta berdasarkan visi masa depan yang sedar? Anjakan terbesar yang boleh anda buat ialah beralih daripada mentaliti meminta ataupun berharap kepada mentaliti menjadi dan menjelma. Berhenti melihat keluar untuk mendapatkan apa yang anda mahukan. Sebaliknya, masuk ke dalam dan jana keadaan pribadi yang sepadan dengan realiti yang telah anda pilih. Kuasa untuk mengubah dunia anda tidak terletak pada keadaan luaran, tetapi pada kesupayaan anda untuk mengawal persekitaran dalaman anda. Anda adalah teknologi yang paling canggih di alam semesta, mampu meruntuhkan potensi tak terhingga, menjadi pengalaman nyata melalui kuasa kesedaran, emosi dan peribadi anda. Jadi, komitmen hari ini bukanlah untuk mencuba lebih gigih, tetapi untuk merasai dengan lebih mendalam. Pilih satu amalan yang kami bincangkan, sama ada pernafasan koheren, latihan imajinasi ataupun penjelmaan sebelum tidur. Jadikan ia amalan yang tidak boleh dirundingkan. Lakukan bukan untuk mendapatkan sesuatu tetapi untuk menjadi seseorang yang baru. Kerana apabila anda benar-benar mengubah siapa diri anda, realiti luaran anda tidak mempunyai pilihan lain selain berubah untuk mencerminkan anda. Anda tidak lagi mengejar masa depan. Anda adalah masa depan yang sedang meruntuh ke saat ini.